Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir 'alaika yassir. Rabbi hadza masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita makhluk yang istiqamah dalam perkara kebaikan hinggalah akhir hayat kehidupan kita, sehinggalah Allah menjemput kita. Pertamanya sekali, kita tak ada pilihan selain daripada menjadi manusia yang baik, yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertamanya. Kita tak ada pilihan. Yang pertama namanya syurga, dan yang kedua namanya neraka. Dan syurga adalah salah satu destinasi terakhir yang kita mestilah bercita-cita untuk menjadi penghuninya. Ada tak ciri-ciri untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Mudah saja. Orang yang baik masuk syurga, orang yang jahat masuk neraka. Baik ini nak ikut siapa? Baik ini mestilah mengikut apa yang Tuhan kita kehendaki. Ciri-ciri dia, ahli syurga ini, dia buat semua yang Allah suruh dan tinggalkan semua yang Allah larang. Maka dia ini adalah ahli syurga. Bermaksud dalam kehidupan dia banyak ibadah kebaikan yang dia buat daripada perkara buang masa dan dosa dia dalam setiap hari yang dia lalui dalam kehidupan dia. Itu ciri-ciri ahli syurga. Adapun ciri-ciri ahli neraka, dia buat semua yang Allah larang. Dia buat semua yang Allah larang, kemudian ditinggalkan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dia ini adalah ahli neraka. Mudah sahaja sifir dia. Ciri-ciri ahli syurga, ibadah dia lagi banyak daripada kerja merapu dia. Kita pun faham bakal ahli syurga ni hidup dia penuh dengan ketaatan dan juga ibadah. Kemudian ciri yang ketiga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ahli syurga. Tuan-tuan, ini ciri-ciri ahli syurga. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi duduk dengan para sahabat dalam Masjid Nabawi. Nabi kata, kejap lagi ada bakal ahli syurga yang akan masuk ke dalam masjid. Tuan-tuan, Masjid Nabawi, Nabi duduk dengan sahabat. Nabi kata kejap lagi ada lelaki ahli syurga yang akan masuk. Maka sahabat pun menunggu nak lihat siapa lelaki tersebut.
Kemudian lelaki yang masuk tu pun dia orang yang biasa saja, bukan di kalangan sahabat yang besar. Dia datang masuk dalam keadaan masih lagi dengan air wudu, dengan pakaian yang biasa, masuk solat. Nabi puji dia. Kemudian esoknya Nabi SAW dalam Masjid Nabawi, Nabi kata sekejap lagi ada ahli syurga yang masuk. Sahabat tunggu lelaki yang semalam yang Nabi puji masuk buat kali yang kedua. Berapa kali Nabi puji dia? 2 kali. Hari yang ketiga dalam Masjid Nabawi, Nabi kata sekejap lagi ada ahli syurga yang masuk. Maka sahabat yang kemarin juga datang masuk ke dalam Masjid Nabawi 3 kali. Nabi SAW bagi trofi, piala kepada sahabat tersebut. Apa pujian yang Nabi bagi? Bakal ahli syurga. Bermaksud Allah tunjuk kepada Nabi SAW lelaki tersebut adalah ahli syurga. Maka sahabat-sahabat lain yang berada dalam Masjid Nabawi ni, dia tengok Nabi puji 3 kali dengan pujian ahli syurga. Tuan-tuan, kita tengok kawan kita tu nampak slim lah dia, kita mesti nak tanya apa tips. Nampak slim, nampak sihat, apa tips? Makan apa, bersenam ke? Kita mesti nak tanya dia. Begitulah sahabat Nabi SAW, bila tengok Nabi puji dia 3 kali, sahabat-sahabat ni dia berbual sesama dia, apa lelaki ni buat? Apa yang dia buat sampai Nabi puji dia dengan 3 kali berturut-turut. Nabi puji dia dengan satu pujian dan juga jaminan yang dia ni adalah ahli syurga. Seorang sahabat Nabi SAW, Amr ibn As, dia kata aku nak pergi tidur rumah dia. Aku nak jadi tetamu di rumah dia selama 3 hari. Tujuan dia nak tengok apa yang dia ni buat. Maka Amr ibn As ni pun jumpa sahabat tadi. Dia kata aku ni ada masalah sikit dengan ayah aku. Boleh tak nak jadi tetamu di rumah kamu? Nak tompang tidur, nak jadi tetamu di rumah kamu 3 hari, boleh tak? Sahabat ni membenarkan. Maka Amr bin As ni pun jadi tetamu. Dia nak tengok apa yang lelaki ni buat. Hari pertama, hari yang kedua, hari yang 3, sampai hari yang ketiga ni dia kata aku tengok tak ada apa pun yang lebih lelaki ni buat dengan apa yang kita buat. Mungkin dia ni banyak sedekah ke, mungkin dia ni jaga ibu ayah dia yang sakit ke, mungkin dia ni solat malam ke, tak berhenti-henti ke, baca Al-Quran ke. Sahabat ni Amr bin As ni dia kata sama je. Apa yang lelaki ni buat, itu juga yang kita buat. Dia bangun malam, 1/3 malam dia bangun untuk solat malam. Kami pun buat solat malam. Dia sembahyang, kami pun sembahyang. Dia baca Al-Quran, sama saja. Tak ada kurang dan bezanya di antara dia dengan kami. Maka sahabat Amr bin As ni dia tak puas hati. Dia jumpa lelaki tadi tu, sahabat tadi. Dia kata sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan ayah aku. Cumanya Nabi SAW dalam Masjid Nabawi, Nabi puji kamu. Nabi puji kamu dengan pujian yang kamu ini adalah ahli syurga. Nabi puji kamu hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Apa yang kamu buat? Qamahnya dia ni, dia nak cerita tak? Dia tak akan cerita. Dia kata apa yang kamu tengok itu je lah. Ma huwa illa ma ra'ait. Apa yang kamu tengok itu je lah yang aku buat. Kamu tak nak cerita, tak apalah, aku pun nak beredar. Kemudian lelaki ni panggil. Dia kata apa yang kamu tengok aku buat itu sahaja.
yang aku lakukan tak lebih dari tak lebih ahli syurga. Hadis Nabi SAW, apa bakal ahli ni syurga kata? Dia kata, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan. Dia kata, aku ni yang satu perkara yang aku jaga dalam kehidupan aku ini tak berdendam dengan mana-mana orang Islam yang lain. Wala asbudu ahadan, aku tak ada hasad dengki dengan mana-mana orang Islam yang lain. Tuan-tuan, dia kata satu perkara yang aku jaga, aku tak ada berdendam, tak ada hasad dengki, tak ada iri hati dengan mana-mana orang Islam yang lain. Susah tak? Susah. Inilah perkara yang paling susah. Jiran kita tukar pagar pun kita kata, tukar pagar pula, tukar pagar automatik, rasanya dia ni gaji lebih rendah daripada aku. Macam mana dia boleh tukar pagar automatik? Tu hati tu. Dia dah mula bercakap. Bila tengok orang lain dapat nikmat sedikit saja, kesenangan, dia tak senang hati. Dia tak senang hati. Dia tengok, dia ni rasanya grade dia bawah daripada aku. Aku ni dah jusar dah, jusasi, dah pegawai. Dia ni biasa je pembantu takbir, tapi tengok dia ni lebih kaya pula daripada aku, tukar kereta baru pula. Ni hati. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bakal ahli syurga ini terletak kepada kebersihan hati dia. Dia tak dengki mana-mana pun. Kalau dia tengok orang itu mendapat nikmat, dia pun rasa seronok dengan nikmat yang orang tu dapat. Alhamdulillah, Allah kurniakan kamu kereta. Dulu kamu pakai motosikal saja, bawa anak-anak kamu dalam keadaan hujan. Alhamdulillah, syukur Allah bagi kamu kereta. Mungkin lepas ni kamu bergerak hujan dalam keadaan tak basah. Dia rasa seronok untuk orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Ini sahabat Nabi SAW bakal ahli syurga. Susah ke senang? Susah. Cukup susah. Kebersihan hati. Dan kata Amr bin As, dia kata apa? Inilah yang ada pada kamu, wahya lati la nutik. Inilah benda yang tak ada kepada kami semua. Susah tuan-tuan untuk menjaga hati kita daripada perkara tersebut. Kebersihan hati untuk menjadi antara ahli syurga yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah yang pertamanya istiqamah. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi SAW beruban sedikit, maka Abu Bakar pun kata, ya Rasulullah, nampak tuan ada beruban sikit. Rasulullah SAW sampai wafat umur 63 tahun, uban Nabi tidak melebihi 20 helai. Maksudnya memang tak ada uban lah. Tak lebih 20 helai tu maksudnya rambut Nabi ni hitam. Bila rambut Nabi hitam, Abu Bakar ni dia perhati Nabi. Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, nampak tuan ada nampak uban sedikit lah. Maka Nabi SAW pun sebut, telah buat aku beruban adalah kerana isi kandungan surah Hud yang seumpamanya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sering berfikir berkaitan dengan surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt, wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas kata, tiada ayat yang dalam Al-Quran yang lebih berat daripada surah Hud.
ayat 112. Tuan-tuan, 23 tahun wahyu turun. Inilah ayat yang paling berat. Wahai Muhammad, buat semua yang aku suruh, tinggal semua yang aku larang, dan istiqamah. Dalam dunia ini tuan-tuan, segala kebaikan, nombor satu yang paling kena buat banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah Rasul. Kerana dia adalah Rasul. Kalau Nabi kata senyum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling banyak kena senyum. Kalau Nabi kata perbanyakkan sedekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling banyak kena tunjukkan kepada umatnya bersedekah dan kena istiqamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya tuan-tuan untuk melaksanakan kesemuanya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab apa sahaja, menyayangi keluarga, Nabi lah yang paling menyayangi keluarga. Ada orang dia ada seorang isteri, dua orang isteri pun dah pening dah. Dua orang isteri tuan-tuan, baru dua orang. Nabi SAW 11 orang isteri, dan ke-11 orang isteri Nabi SAW mengiktiraf Nabi SAW. Kita dua orang pun, sana pun nak ni, kalau yang ini nak bawa pergi berjalan, yang sana pun nak bawa pergi berjalan, itu pun kita tidak boleh berlaku adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab apa sahaja, Nabi lah yang paling istiqamah. Dan istiqamah ini bermaksud kena kekal, konsisten di jalan yang lurus sampai mati, dengan akhlak, ibadah, akidah yang betul sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kematian seseorang itu. Sebab itu istiqamah ini tuan-tuan kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan perasan tuan-tuan kita dah beriman pasti kita akan mati dalam keadaan kita ini adalah orang Islam. Dah beriman pun kena minta dengan Allah, ya Allah janganlah ubah apa yang ada di dalam hati kami, keimanan kami, jangan ubah sampai mati. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Ubaidillah ibn Jahash, suami kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa? Anak kepada Abu Sufyan ibn Harb, iaitu Ramlah binti Abu Sufyan. Ubaidillah ibn Jahash ini dia masuk Islam awal. Ini cerita tentang istiqamah. Ini minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubaidillah bin Jahash ni dia masuk Islam awal. Kalau tuan-tuan tengok sirah, Nabi izin untuk hijrah yang pertama ke Habsyah. Dan Ubaidillah bin Jahash ni dia hijrah ke Habsyah. Dia pergi berhijrah dan hidup di Habsyah. Ada anak Habibah bersama dengan Habibah. Bila dah ada anak, tanassar, dia pun berkenan dengan agama Kristian. Dia pun berkenan dengan agama Kristian dan murtad dengan agama itu. Tuan-tuan, itu sahabat Nabi SAW. Kita ni lagi jauh lah. Kita ni kenalah lagi minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dengan nikmat Islam. Alhamdulillah hari ini kita boleh solat berjemaah, kita boleh baca Al-Quran. Allah kurniakan hidayah dan taufik kepada kita untuk mudah kita mengamalkan kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam keadaan dan perkara yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian tuan-tuan, syarat asas untuk seseorang itu istiqamah, mestilah pilih kawan yang baik.
Bila sebut pilih kawan yang baik ni, ini bukan untuk nasihat untuk anak-anak kita UPSR ke, sekolah kafa ke apa kan. Kalau pilih kawan yang baik, kita pun kata nanti dekat sekolah Alung, Angah, pilih kawan yang baik. Ingat pesan mak dan ayah. Pilih kawan ni tuan-tuan, termasuklah kita juga. Baik kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas sekalipun kena pilih kawan yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Kisah pilih kawan yang baik ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala daripada ayat Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila. Celakalah aku akibat tersalah pilih kawan. Celakalah aku akibat tersalah pilih kawan yang jahat dan meninggalkan kawan yang baik. Tuan-tuan, ayat ini adalah ayat yang akan diucapkan apabila seseorang itu berada di padang mahsyar. Dan ayat ini merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'id, kawan ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Siapa Uqbah bin Abi Mu'id ini? Dia sahabat Nabi, kawan Nabi sebelum menjadi rasul. Nabi ziarah dia, dia ziarah Nabi, Nabi jumpa dia, dia jumpa Nabi. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, tuan-tuan, Nabi jadi rasul, Nabi ditindas, ramai orang boikot Nabi, ramai orang mencela Nabi, terutamanya pimpinan-pimpinan Mekah Quraisy. Maka Uqbah bin Abi Mu'id ini mula menjauhkan diri. Tiba-tiba blutik aja. Itu dah mula tuan-tuan. Tuan-tuan ada kawan yang baik, selalu kawan dengan dia kan, WhatsApp, buat apa hari ni, jom kita keluar makan sama-sama. Tapi bila nampak Nabi ni, dia, Nabi ni macam kalau kawan dengan dia, orang tak nak kawan lah dengan kita. Sebab orang pun tak suka dengan dia, orang yang berpengaruh pun tak suka dengan Nabi SAW. Bila dia jadi Nabi ni, orang mula menjauh diri, orang tak nak kawan dengan dia. Maka siapa-siapa yang dekat kawan dengan Nabi pun akan terpalit. Maka Uqbah bin Abi Mu'id ini, dia tengok perkara tersebut, dia kata tak nak kawan lah. Dan dia mula berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Ini tuan-tuan, silap pilih kawan. Asalnya dia berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadi rasul, dilantik menjadi rasul, kemudian sedikit demi sedikit dia menjauhkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Nabi, dan dia memilih untuk berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ni satu-satunya yang dibunuh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita pun macam tu juga tuan-tuan. Dan kita tengok orang yang kawan kita ajak kita buat baik kan, kita ni baru nak jadi baik kan. Biasalah ya orang sekarang, bajet baik ini kan, cacah baik ini, nak tunjuk alim. Tu ayat-ayat tuan-tuan. Itulah ayat-ayat Uqbah bin Abi Mu'id meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di mahsyar nanti dia kata celakalah aku sebab tersalah pilih kawan dan meninggalkan kawan yang baik. Sebab di mahsyar nanti tuan-tuan, itulah hari penyesalan yang sebenar. Di atas muka bumi Allah ni kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi apabila dibentangkan Jahannam di hadapan kan? Allah perlihatkan Jahannam. Ketika itu kita akan fikir di atas muka bumi Allah dulu apa yang kita buat terhadap diri kita, terhadap diri kita di atas muka bumi Allah. Maka pilih kawan ini tuan-tuan, jangan sampai tersalah pilih kawan dengan meninggalkan kawan yang baik.
dan kena berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Kadang tuan-tuan, orang dah istiqamah, dah syaitan ni, iblis ni dia akan main. Hati-hati dengan bom yang memusnahkan istiqamah kita secara keseluruhan. Apa dia tuan-tuan? Adalah takabur. Takabur. Kamu banyak ilmu ke, banyak ibadah ke, takabur ini tuan-tuan akan merosakkan segala-galanya, merendahkan orang lain dan menafikan kebenaran. Ini takabur. Siapa tuan-tuan? Kita panggil takabur ni, kemuncak takabur ni adalah iblis. Apabila dia menafikan kebenaran dan merendahkan orang lain. Waktu iblis, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan untuk sujud kepada Adam. Dia kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Dia nafikan Adam ini adalah khalifah. Inni ja'ilun fi ardi khalifah, aku nak cipta manusia untuk jadikan khalifah di atas muka bumi. Allah pilih. Dan iblis kata, aku lebih mulia daripada dia, aku lebih mulia daripada dia. Dan daripada situlah akan bermula. Apa dia tuan-tuan? Ujub ni dia seorang-seorang saja. Tuan-tuan tiba-tiba hari tu rajin sembahyang duha, kebetulan ada waktu lapang, sembahyang duha, tak ada siapa nampak pun, tak ada orang nampak. Tuan-tuan seorang-seorang aja dalam bilik sembahyang duha. Tiba-tiba terlintas dalam hati ini, rasa baiklah hari ni, rasanya dalam pejabat ni aku seorang je yang sembahyang duha. Nampak tak tuan-tuan? Dia seorang-seorang saja. Ujub ini, ujub ni sebut dalam hati, lintasan hati ni dia rasa seorang-seorang saja. Hari ni sembahyang duha 6 rakaat. Dia kata, uish, kemas aku hari ni sembahyang duha 6 rakaat. Dia tak cerita pun dekat orang lain, tapi dia terlintas di dalam hati. Cepat-cepat nafi terus, istighfar 3 kali, sebut semua kelebihan yang ada ini adalah milik Allah. Jangan layankan, jangan kita terbuai dengan rasa bangga diri kita, dengan ibadah kita, dengan bacaan Al-Quran kita. Jangan rasa bangga dengan perkara tersebut. Cepat-cepat lintaskan daripada hati kita, istighfar 3 kali, sebut, ya Allah, semua kelebihan yang Engkau bagi kepada aku ni semua datang daripada kamu, semua daripada Allah. Allah lah yang menggerakkan. Kalau kita biarkan daripada ujub pergi kepada riak, dan akhirnya tuan-tuan kita biarkan, kita layankan perasaan ini, maka ia akan beralih kepada ujub dan riak ini. Dia akan berakhir dengan rasa satu perasaan, iaitu takabur. Riak ni apa? Dia kena tayang. Dia kena tayang tuan-tuan. Dia sedekah seorang-seorang ni dia tak boleh. Dia kurang ikhlas. Dia ikhlas kena ada orang nampak. Riak ni kena tayang kepada orang, baru semangat. Dan akhirnya dia akan menjadi takabur, merendahkan orang lain dan menafikan kebenaran. Seorang sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni duduk jauh. Seorang sahabat Nabi ni, dia jumpa Nabi, dia kata, aku ni orang jauh, boleh tak bagi satu aku ayat yang supaya lepas ni aku tak payah dah tanya orang lain. Bagi satu aku nasihat, dan selepas ni aku tak payah tanya orang lain, dan aku akan pegang kata-kata tersebut, sebab aku jauh ya Rasulullah. Nak jumpa kamu susah, boleh tak bagi satu ayat supaya aku boleh pegang dan aku akan tak perlu tanya kepada orang lain. Maka Nabi SAW pun sebut kepada sahabat tersebut,
amantu billah summa istaqim. Ikrar yang bahawa kamu ini beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah tuan-tuan dalam melakukan kebaikan. Kadang kita ni susah datang, ujian pasti akan datang. Kalau seseorang itu tuan-tuan, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, kita kena istiqamah ni tuan-tuan sehingga akhir hayat kehidupan kita. Contohlah, ada seorang tu, dia ibadah dia alhamdulillah, dia sembahyang 5 waktu, ada masa dia sembahyang berjemaah, tak tinggal, tak ada tinggal, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh baca Al-Quran, sedekah tiap-tiap hari. Tiba-tiba tuan-tuan, dia terjumpa kawan lama dia. Ini nak cakap istiqamah dan husnul khatimah. Dia terjumpa kawan-kawan dia reunion sekolah. Terjumpa kawan dia reunion sekolah yang dulu dia pun kan huru-hara juga dekat sekolah. Dia pun tak berapa baik, tiba-tiba dah berkahwin, alhamdulillah jadi baik. Kan, pergi reunion, bukan saya nak salahkan reunion, cuma nak ceritalah, jumpa kawan lama. Kawan lama dia kata, Mat, jomlah lepas habis ni kita pergi karaoke. Dia kata, kita pun dah lama dah tak lepak lama kan, jomlah sekali ni je. Tuan-tuan nampak tu, dia pun kata kat diri dia, apa salahnya, aku dah berkahwin 10 tahun. Itu semua yang dulu-dulu masalah, dulu-dulu tu dosa-dosa dulu aku dah tinggalkan. Nak layankan kawan ni. Nak cerita istiqamah ni tuan-tuan. Layankan kawan ni, jom pergi karaoke. Pergi karaoke dengan kawan tersebut. Kemudian kawan ni pun dia bawa kawan perempuan dia. Bawa pula kawan. Dia pun kata, alah tak apalah, sekali ni je kan. Lepas ni dah tak jumpa dah. Reunion setahun sekali, lepas ni dah tak jumpa dah. Dia pun duduk sekali dengan kawan dia. Kawan dia pun order air. Nampak tu, mainan jarum syaitan tu. Kawan dia pun order air dan sebagainya. Daripada meraihkan kawan dia, mula buat satu dosa, tambah satu dosa, dan akhirnya berzina. Dalam perjalanan balik, kemudian dia mati. Tuan-tuan, agak-agak kedudukan dia di mana? Ending dia tu. Ending dia, saya bagi satu analogi lah. Ni nak bagi kita faham kan, nak bagi kita rasa takut. Macam mana kita dengan istiqamah ni, kena fikir betul-betul apa maksud istiqamah dan kena jaga sungguh-sungguh ni. Saya bagi satu analogi lah. Tuan-tuan kerja, tuan-tuan bos, kemudian ada satu pekerja ni, dia ni MC sentiasa. Dia ni MC, kemudian kerja pun datang lambat, teruk berbenar lah. Tiba-tiba tuan-tuan punya perniagaan, ada orang datang rompak, dia selamatkan. Sekali tu je dia selamatkan perniagaan tuan-tuan. Dia ni lelaki A ni, dia memang teruk dengan kerja lambat apa semua. Tinggal tuan nak bagi dia berhenti je, surat letak jawatan. Tiba-tiba dia selamatkan perniagaan tuan-tuan. Dengan seorang lelaki ni, dia ni punyalah baik tuan-tuan. Hari-hari, tiap-tiap tahun dia ni anugerah perkhidmatan cemerlang. Memang cukup baik. Tiba-tiba dia ambil rasuah. Dia ambil rasuah, dia seleweng duit syarikat. Dia memang jaga betul-betul. Tiba-tiba satu tu je. Dengan orang yang ni tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak timbang tara yang mana? Ending tersebut, tuan-tuan mesti angkat orang yang ni, sebab dia selamatkan perniagaan tuan. Yang seorang ni walaupun dia baik, tapi dia mengkhianati perkara tersebut. Begitulah maksud istiqamah di jalan yang lurus, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita. Tuan-tuan bayangkan seorang yang mana dia ni jaga sungguh-sungguh, akhir dia kata, tak apalah,
takkan mati kot hari ni. Nampak tu kan, orang dia jaga suruh dia baik, takkan mati kot hari ni kan. Aku dah cover dah. Nampak ayat dia, ayat tak baik tu kan. 20 tahun aku jaga apa semua, takkan satu dosa ni tu syaitan dia masukkan tu. Dia masukkan satu dosa ni Allah akan azab kamu kan. Lepas ni kamu bertaubatlah. Jadi tak baik, mati dia dalam perjalanan ataupun waktu dia buat perkara keburukan. Waktu dia buat keburukan tu tuan-tuan, ending dia tidak baik. Berbanding dengan orang ni, tuan-tuan pun saya rasa kaki kuliah pun dia mesti pernah dengar, tuan-tuan pun mesti pernah dengar bagaimana dia ni bunuh. Dia bunuh 99 orang. Tuan-tuan, bunuh 99 orang ni, dia bukan dia bunuh sekali bunuh tekan bom meletup 99 orang, bukan. Hari ni dia bunuh, minggu depan dia bunuh 2 orang, 3 minggu depan, bulan depan dia bunuh sampai 99. Bashar al-Assad tu pun dia bunuh rakyat dia pun kan, bukan dia yang bunuh, dia arahkan ni, dia ni lelaki ni dia bunuh sendiri dengan tangan dia. Dia bunuh sendiri dengan tangan dia. Dosa apa yang paling besar lagi tuan-tuan? Dia bunuh dengan tangan dia. Maksudnya dia bunuh orang tu dengan tangan dia. Hari ni cukup 99 orang. Punyalah jahat dia ni. Orang kalau jahat pun tuan-tuan, dia tekan tu tak nak kira dia masih jahat jugalah. Tekan satu bom nuklear, bom sampai mati semua kan. Tapi ni dia bunuh, bunyilah banyak. Tiba-tiba satu hari dia rasa nak berubah. Tiba-tiba tuan-tuan, dia rasa nak berubah. Saya pendekkan, kemudian waktu dia nak berubah itu tuan-tuan, dia belum lagi nak berubah, baru nak pergi ke jalan kebaikan, baru nak cari, orang kata baru nak daftar kafar lah. Nak faham? Baru nak daftar kafar, baru nak apa ni baru nak beli tikar sejadah, baru dalam perjalanan nak buat benda baik. Belum buat pun, baru niat, dan dia dah buat pun benda tu, dah ke arah itu dalam perjalanan. Nak pergi sekolah ke, nak pergi mengaji ke kan, nak cari, nak belajar. Tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia mati. Kemudian datang malaikat rahmat. Malaikat rahmat kata apa? Bagi roh ni kepada aku. Sebab dia ni hati dia membuak-buak untuk ke arah kebaikan. Kata malaikat azab, dia kata dia ni jahat, dia ni bunuh 99 orang, belum ada satu sujud pun lagi. Bagi kepada kami, kami yang akan bawa roh yang jahat ini. Allah datangkan satu malaikat lagi untuk kira. Tuan-tuan jangan berangan pula aku mati macam ni kot. Ini nak bagi pengajaran kepada kita. Kan berangan pula aku ni rasanya nanti Tuhan buat macam ni kot. Malaikat pun tak fikir nak mana satu yang baik, mana satu jahat. Tuan-tuan jangan fikir ni untuk iktibar kepada kita. Malaikat ni buat keputusan kira berapa jauh daripada tempat dia baik dengan tempat jahat yang diduduk. Kira-kira tuan-tuan hanya sejengkal saja ataupun selangkah saja lebih pada tempat yang baik dia pergi. Maka malaikat maut ni menyerahkan roh dia ni kepada malaikat rahmat untuk dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diisytiharkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu tak boleh kata tuan-tuan. Tuan-tuan nampak ni contoh dah sajat ke apa kan. Tuan-tuan jangan bagi bom habisan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku kepada kita. Dalam sirah Nabi SAW perang Khaybar, seorang hamba badui dia masuk Islam. Kali pertama dia masuk Islam, kali pertama itulah dia mati syahid. Kata Nabi SAW, dia ini besarnya pahala dia dalam keadaan dia tak ada satu sujud pun lagi. Tuan-tuan, baru masuk Islam, kemudian Nabi nak berperang, perang Khaybar, dia masuk perang Khaybar. Tuan-tuan, belum sempat lagi nak belajar solat apa semua, masuk dalam peperangan, mati syahid. Nabi kata dia ini besarnya pahala yang dituai dalam keadaan sedikit amalan dia. Sebab tu kita tak boleh tuan-tuan, kita ni dengan manusia kita tak boleh tahu ending seseorang tu. Kita tak boleh tahu kedudukan seseorang itu. Seperti dalam sirah Nabi SAW,
sahabat Nabi yang mana kita tengok dia asalnya masuk Islam, Ubaidillah ibn Jahash, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Sekarang ramai orang ni dia suka komen dan ulas perkara yang tak sepatutnya. Kita tak payah komen dan ulas perkara buruk, dan itu memang kita ulas dan kita cakap ini benda ni tak baik, tapi kita jangan kata dia ni, aku rasa ni macam manalah mati dia ni nanti kan, siapa yang nak mandikan dia? Perempuan. Hal yang apa yang kita perlu fikirkan adalah untuk diri kita sendiri, kerana orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia ni mati dalam keadaan malaikat rahmat datang kepada dia, tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, kamu ini adalah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami akan uruskan segala urusan kamu dunia dan akhirat. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar mengikhlaskan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan dalam urusan-urusan ibadah dan juga urusan kebaikan kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami ya Allah di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami ya Allah, hisablah kami dalam keadaan ihsan ya Allah, permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti ya Allah, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.